Apa punya walanon lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ni timbul isu tentang tauliah mengajar calon Perikatan Nasional. Bila mula-mula timbul isu ni, saya beranggapan mungkin tuduhan yang dilontarkan itu adalah calon Perikatan Nasional tidak ada tauliah, tapi dia claim kata dia ada tauliah. Bila saya buat semakan, rupanya calon Perikatan Nasional ini memang ada tauliah sejak dari tahun 2014. Bila calon Perikatan Nasional Ustaz Muhaimin dah jawab, saya ada tauliah yang sah. Jadi penyokong kerajaan Madani ni, dia panik dan dia pergi kepada alasan yang lain pula, iaitu ketika mohon tauliah, Ustaz Muhaimin telah menipu dengan mengatakan dia tidak ada jawatan politik. Jadi saya buat semakan dan saya dapatkan fakta yang sebenar. Bila saya pergi ke laman web Jabatan Agama Islam Negeri Perak, saya memuat turun borang permohonan tauliah di Negeri Perak yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak. Saya dapati tidak ada satu pun ruangan dalam borang tersebut yang meminta pemohon untuk declare jawatan dalam parti. Jadi datang mana hujah penyokong kerajaan Madani yang mengatakan Ustaz Muhaimin tipu ketika minta permohonan tersebut? Dan saya nak bagi tahu proses permohonan ni dia bukan mudah. Satu permohonan yang akan ditapis oleh barisan panel di kalangan ulama-ulama, para mufti, jabatan mufti, yang mana Ustaz Muhaimin ni akan diuji dari sudut kefahaman dia, ilmu dia, background dia, latar belakang pengajian. Semua ini akan dinilai, dan selepas proses penilaian ini Ustaz Muhaimin diberikan tauliah. Jadi persoalan saya kepada para walanon yang duk bising kat luar sana isu tauliah ni, hang tu siapa? Hang lebih hebat ke daripada pejabat mufti? Sampai hang boleh pertikaikan tauliah orang yang diberikan tauliah oleh Jabatan Mufti. Dan selepas Ustaz Muhaimin telah mendapat tauliah, dia mengajar di surau dan masjid di seluruh negeri Perak, menyampaikan ilmu agama, mengajar mengaji. Berapa ramai di kalangan rakyat negeri Perak yang menjadi anak murid beliau, yang mendapat ilmu agama kerana jasa beliau mengajar. Apa salah Ustaz Muhaimin sampai nak dipertikaikan tauliah dia? Dia bukannya dengan tauliah itu dia mengajar ilmu sesat. Dia bukannya dengan tauliah itu dia buat perkara-perkara yang tidak baik. Dia mengajar ilmu agama. Apa yang para walanon ni panas sangat. Dan paling terkini, pihak polis sendiri telah mengesahkan bahawa Ustaz Muhaimin mempunyai tauliah yang sah. Padan muka, koyong sangat nak pergi buat report polis lah. Ikut sangat nada DAP tu. Kan tak pasal-pasal dah boleh malu. Cerdik sikit. Awak tu kata orang Islam, tapi bila bab politik mengalahkan DAP, sudahlah, cari poin lain, cari modal lain. Jangan lebih DAP daripada DAP. Kita ni orang Islam. Ingat, lepas politik kita masih tetap Islam. Apa punya walanon lah.